mengikut guru saya Dr. Zakir Naik yang dah ada pengalaman berpuluh tahun dalam dakwah. Dia kata Muslim ini adalah pakar. Pakar apa? Pakar dalam mencari alasan. Walaupun dia dah kata, betul brother, dalam Quran sebut Allah suruh kita cool, betul kita kena buat, memang banyak ancaman, tapi dia ada tapi. Biasa kan? Tapi brother, tapi apa? Yang paling common. Yang paling common mereka kata, tapi brother, saya tak pandai lah brother, tak ilmu tak banyak brother, tapi insyaAllah brother saya akan buat. Dia bagi harapan, tapi insyaAllah brother saya akan buat. Saya akan buat bila saya macam Zakir Naik ataupun Ahmad Didat. Tak payah tunggu brother, tak payah tunggulah tuan-tuan dan puan-puan, hari itu tak akan sampai. Sebab apa? Ahmad Didat dengan Zakir Naik tu, dia terus jadi macam Ahmad Didat dan Zakir Naik yang kita kenal ke? Kata tak cukup ilmu, Nabi sebut apa syarat dia? Balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Adik dah hafal surah Fatihah belum? Dah. Surah Al-Ikhlas dah hafal belum? Al-Kafirun dah hafal belum? Al-Falaq dah hafal belum? An-Nas dah belum? Al-Kausar dah belum? Dah kan? 3 ayat je kan? Masya Allah, adik ni insya-Allah kurang-kurang 30 ayat. Adik je. Takkan kita yang dewasa ni mesti lebih daripada mereka 30 ayat. 30 ayat, satu ayat saja Nabi kata sampaikan walaupun satu ayat, bukan 30 ayat. Kenapa nak tunggu ilmu banyak? Nabi tak kata sampaikan walaupun satu ayat jikalau kamu kerja di jabatan agama, di NGO Islam, kamu ada ustaz, ada ustazah, ada degree, ada PhD. Tak ada. Kalau kamu Muslim, satu ayat. Itu syarat dia. Dan kemudian nak kata jadi macam Ahmad Didat. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa di sini yang tahu biografi Syekh Ahmad Didat rahimahullah? Pendidikannya setakat mana? Ramai yang anggap, oh mesti hebatlah dia, sebab dia pergi debate seluruh dunia. Dia berdebat dengan orang yang ada PhD, yang ada Doctor of Divinity. Dia tak ada PhD, dia tak ada degree, dia tak ada diploma, ijazah pun tak ada, SPM dia pun tak ada, SRP dia pun tak ada, UPSR pun dia tak ada. Dia setakat darjah 5 saja. Syekh Ahmad Didat rahimahullah, darjah 5 saja. Tapi dia berdebat dengan orang yang ada PhD. Setiap kali bila dia debat dengan Kristian, siapa menang? Ahmad Didat ke mereka? Ahmad Didat. Ahmad Didat menang sebab Ahmad Didat ni hebat ataupun sebab dia ada kebenaran? Sebab dia ada kebenaran. Kita sebut Zakir Naik pula. Berapa ramai di antara kita yang tahu Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, dia adalah seorang yang gagap, yang dia boleh cakap masa dia remaja sampai hari ini dia pun gagap. Kalau orang tanya nama dia, dia akan, my name is Zakir. Dia gagap. Dan dia bukan lulusan Universiti Islam, dia doktor perubatan. Tapi hari ini bagaimana dia boleh berceramah di hadapan puluhan ribu manusia, boleh ambil petikan hanya kerana nama dia Zakir Naik? Bukan. Sebab dia bermula dengan sampaikan walaupun satu ayat. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kisah dia, orang kata Zakir Naik hebatlah, nak jadi macam dia. Bukan setakat cakap nak jadi macam dia, bukan setakat tunggu nak jadi macam dia. Semasa kami bersama dengan beliau tahun lepas selama 6 minggu untuk belajar, dia cerita tentang kisah dia, bagaimana dia bermula. Orang kata dia anak murid Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Bukan. Dia bukan anak murid Syekh Ahmad Didat. Cuma dia diinspirasi oleh Syekh Ahmad Didat untuk dakwah. Dia tak pernah belajar direct sangat dengan Syekh Ahmad Didat, cuma pernah jumpa beberapa kali. Tapi dia ikut style Syekh Ahmad Didat banyak. Dia tak pernah bercadang nak jadi public speaker pun macam hari ini. Dia hanya tubuhkan IRF. Tujuan dia nak cetak risalah dakwah, nak buat kaset dakwah untuk bagi free. Itu dia punya goal. Bila satu hari dia nak jemput penceramah tak dapat datang, dia kena jadi penceramah bidan terjun. Dia ingat, habis aku gagap nak cakap 20 minit memang tak sah, 20 minit ni KO. Tapi last ceramah dia sampai 3 jam. Dari situ dia mula belajar. Dan apa yang dia hafal, dia semuanya adalah hafalan. Setiap ceramah dia yang kita dengar hari ini di YouTube dan sebagainya, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, cuba tuan-tuan dan puan-puan buat perbandingan. Setiap perkataan dia
tempat untuk koma, tempat untuk tanda seru, tempat untuk tanda soal, tempat untuk koma, semuanya adalah sama. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak jadi Zakir Naik yang kita kenal hari ini begitu, tak? Sebab dia akan baca dan dia akan tulis ceramah dia, dan dia akan hafal A to Z setiap perkataan. Untuk ceramah dia is the Quran, God's words. Dia ambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah. Masa ceramah di Kuala Lumpur hari itu 2 jam setengah ceramah, 3 jam setengah Q&A. Total ceramah 6 jam. Umur 51. Muka surat yang kami ada, transkrip dia tu 60 lebih muka surat. Perkataan setiap adalah sama apa yang dia cakap. Maksudnya dia kena jihad. Tapi saya cakap macam mana pun akan ada tapi lagi. Tapi betul lah brother, kena sampaikan walaupun satu ayat. Tapi brother, dia nak merendah diri. Tapi brother, saya sendiri tak baik lah brother, baru je kembali kepada Islam brother. Bagus, dia merendah diri, bagus, Masya Allah. Dia kata dia tak baik. Sebenarnya buat analisis di dalam surau ini, berapa ramai yang minum arak? Tak ada. Pelik? Tak ada, sure. Okay. Missionary Christian, mereka minum arak tak? Minum tak? Minum. Missionary, mereka minum arak, mereka cheers. Sedangkan di dalam Bible, dalam kitab Proverbs bab 20 ayat pertama, jelas tak boleh minum arak. Tetapi mereka minum. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tak minum arak dengan mereka yang minum arak, siapa yang lebih baik, kita ke mereka? Kita. Di sini ada tak siapa yang makan kerbau pendek? Tak ada. Okey. Mereka makan tak kerbau pendek? Makan. Dalam Leviticus bab 11 ayat 7 dan 8, mereka tak boleh makan kerbau pendek, tapi mereka makan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah, siapa lebih baik, kita ke mereka? Kita. Ini soalan serius ni. Nauzubillah. Ada di antara kita siapa yang pernah berzina ke? Bertukar-tukar pasangan ke? Tak ada, eh? Alhamdulillah. Tak ada. Mereka, seorang pendakwah, seorang missionary mereka, iaitu Jimmy Swaggart, yang berdebat dengan Syekh Ahmad Didat rahimahullah, 2 kali ditangkap bersama pelacur. Tetapi dia adalah pastor, adalah missionary terkenal di dunia, yang masuk TV. Tapi dia berani, walaupun ditangkap 2 kali dengan pelacur, tetap berani keluar TV. Kita yang tak nauzubillah, kita yang tak pernah berzina, di sisi Allah siapa lebih baik tuan-tuan dan puan-puan? Kita ke mereka? Kita jauh lebih baik. Habis tu kenapa kita takut? Apa yang kurang di antara kita? Kita baik je. Kadang-kadang merendah diri itu baik, tapi terlalu merendah diri sehingga tak ada keyakinan, itu tak baik.